Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada Encik Zulkifli Mahyudin selaku penyelaras program Being Instructional, rakan-rakan fasilitator yang dapat bersama pada malam ini, pada Cik Wani yang menyediakan kemudahan teknikal kita pada malam ini, dan semua rakan-rakan peserta yang dikasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana memberikan kita kesempatan dan kelapangan untuk dapat bersama pada malam ini. Sebenarnya kita sudah sampai ke bila kita katakan penghujung sesi online yang disediakan untuk perkongsian perkara-perkara yang berkait dengan bimbingan instruksional, terutamanya 7 faktor kejayaan bimbingan instruksional yang telah kami kongsikan dengan rakan-rakan peserta, sama ada aktif ataupun pasif. Jadi perkongsian tersebut sebenarnya merupakan asas untuk membantu rakan-rakan peserta melaksanakan amali ataupun praktikal bimbingan instruksional di sekolah ataupun di institusi masing-masing selepas ini. Selepas ini insya-Allah kita akan ada, sebelum kita meluncurkan amali bimbingan instruksional itu, nanti kita ada satu sesi bersemuka. Sesi bersemuka kita akan beritahulah masa dan tempat di mana kita dapat, mungkin dalam masa apa ni, kita dulu kita buat 2 hari 3 malam ke 2 malam 3 hari tu? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di semua tengok, kita tengoklah nanti yang minggu lepas kita buat di pusat latihan di Port Dickson. Tahun ni kita belum lagi tetapkan. Kita tengok tempatnya peserta tu. tu dari mana je. Dari mana ramai, kita letak di sana lah nanti. Jadi kita kena survey, nanti kita akan buat survey untuk mencari satu lokasi yang kita panggil senang lah, ataupun mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan peserta untuk hadir bersama nanti. Jadi perinciannya nanti insya-Allah akan dimaklumkan lah. Cuma mungkin pada malam ini Encik Zul akan membuat sikit overview tentang apa yang akan kita laksanakan sementara kita menunggu sesi bersemuka itu. Jadi sesi bersemuka itu kita ada membuat beberapa aktiviti simulasi, perkongsian, pembentangan dan sebagainya, di mana sebelum kita datang bersemuka kita dah bagi pihak CDL akan memberi sedikit, kita katakan assignment lah ataupun tugasan. Jadi tuan-tuan datang bersemuka tu, kita akan kongsikan assignment berkenaan, pembentangan, perkongsian dan sebagainya. Jadi saya ingat dengan tidak melengahkan masa, saya menjemputlah Cik Zul untuk
membuat perkongsian pada malam ini, dan kita galakkan sesi perbincangan. Jadi tuan-tuan boleh berbincang, bertanya soalan dan sebagainya. InsyaAllah kami akan cuba untuk membantu apa yang termampu lah. Ya. Jadi silakan Cik Zul. Baik, terima kasih Dr. Haji di atas pengenalan dan juga sebagai moderator pada malam ini lah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Dr. Haji, pada rakan-rakan FESI yang ada, yang dah masuk atau yang belum masuk lagi tu, ya. Dr. Azan dengan Puan Jun, uh, peserta-peserta ataupun calon-calon, ya, pembimbing instruksional bertauliah yang ada pada malam ini, ya, hampir 40 orang. Juga kita ada uh, peserta kohort 1, yang tak pernah miss, ya. Banyak kali dia masuk, ya. Terima kasih kerana support, ya. Dan juga mendapat info terkini ke ataupun nak menambah baik tugasan portfolio, ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada um, tuan-tuan dan puan yang hadir, dan juga tidak saja peserta aktif tetapi juga peserta-peserta yang kita kata untuk mendapat ilmu, ya, yang pasif, ya. Jika adalah dalam kalangan 40 orang ni, ya. Apapun, sekali lagi selamat datang saya ucapkan. Baiklah, jadi untuk malam ini sebenarnya macam yang Dr. Haji sebut tadi, um, bukanlah saya akan bagi sekali lepas itu cukup, ya, sebab banyak perkara yang mungkin tuan-tuan dan perempuan nak bertanya, dan mungkin juga soalan tu tak terkeluar lagi pada malam ini, ya. Tapi mungkin nak tengok sepintas lalu. Jadi saya bagi overview tentang portfolio tugasan yang perlu disiapkan oleh tuan-tuan dan perempuan bagi melayakkan tuan-tuan dan perempuan dianugerahkan sebagai pembimbing instruksional bertauliah. Itulah yang kita nak capai, nak kita hasilkan. Jadi saya tunjukkan uh, sedikit sebelum saya tunjukkan soalan, ya, yang disediakan oleh sebenarnya Dr. Haji Musjiakan, yang slide itu, dan saya akan buat sedikit overview tentang uh, sekejap, ya. Saya tunjukkan sedikit lah, ya, tuan-tuan dan perempuan, tugasan uh, yang perlu tuan-tuan dan perempuan siapkan, ya. Kita akan bagi tempoh masanya nanti yang perlu tuan-tuan mula melaksanakannya, sama ada di sekolah ataupun di tempat uh, tuan-tuan bekerja, sekolah lah, ya, ataupun di PPD atau di mana saja. Uh, jadi perlulah perkara itu diteliti dan dipahami, serta merancang uh, tempoh masa untuk tuan-tuan dan perempuan memulakan, ya, tugasan-tugasan yang sebenarnya merangkumi 7 faktor kejayaan, the 7 factors criteria itu, ya. Jadi peringatan, bukanlah peringatan, ya, kita kata soft reminder lah, ya. Bunyi sedap sikit, ya, iaitu panduan untuk memulakan tugasan portfolio pentauliahan untuk tuan-tuan tengok, ya. Sebab kita ada uh, 7 entry berdasarkan kepada 7 faktor kejayaan itu, dan apa yang Dr. Haji dan juga saya kongsikan, ya, sepanjang kita bersiaran itu, semuanya masuk sekali, ya. Dan setiap tugasan itu mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Ada tugasan yang berbentuk video yang perlu dirakam semasa tuan-tuan dan perempuan melaksanakan bimbingan bersama dengan guru yang dipilih untuk uh, melaksanakan bimbingan itu, ya. Ada lebih kurang, bukan lebih kurang, memang tepat, ya, ada 11 video yang perlu tuan-tuan siapkan, uh,
jangan takutlah bila saya sebut begitu ya. Dia bukanlah untuk menakutkan tuan-tuan, tetapi kenyataannya begitu. Bila kita faham, sebenarnya mudah aja kita nak buat tu, tetapi kena ada effort kita lah, usaha kita yang betul-betul memberi fokus kepada proses menyiapkan tugasan itu. Ada 11 video yang perlu tuan-tuan siapkan, di mana uh, ada ada 7 ya 7 video yang berdurasi tak lebih daripada 5 minit. Ada 3 yang berdurasi tidak lebih daripada 7 minit, dan ada satu uh, video yang berdurasi uh, lebih kurang 10 minit. 10 minit. Maknanya ada 7 tak lebih daripada 5 minit, uh, 3 tak lebih daripada 7 minit, dan satu video tidak lebih daripada 10 minit. Itu yang telah ditetapkan. Jadi ada tugasan yang berbentuk menghasilkan video, rakaman video itu, dan ada juga tugasan yang berbentuk penulisan. Nanti kita tengok satu-satu selepas ini. Apa yang perlu kita buat, nasihat saya adalah kita jangan buat tugasan itu berdasarkan turutan nombor. Maksud saya bukan buat satu, buat, siap. Baca soalan dua, buat. Bukan. Dia kena baca secara keseluruhan. Sebab itu, panduan nombor 1 itu, saya tulis di situ, baca keseluruhan soalan dalam ke-7 entry. Fahami keseluruhan proses bimbingan. Itu satu. Pada nombor 1 sampailah entry nombor 7. Sebab antara satu sama lain itu berkaitan. Terutama kalau kita nak buat video, video itu juga berkaitan antara satu sama lain, sebab semuanya berdasarkan kepada model The Impact Cycle yang ada 3 fasa itu. Nanti saya jelaskan macam mana. Dan juga apa yang saya kata tadi, kita baca keseluruhan tugasan tu sebab kita tak nak ada perkara yang kita rakam tu nanti yang juga menjadi bahan penulisan untuk uh, tugasan berbentuk penulisan, ya. uh, Takut kita tak uh, kita panggil apa, tak terakam di situ, jadi kita akan terpaksa mengulang balik dan sebagainya, sebab ada tugasan-tugasan yang memerlukan kita melihat video-video tertentu membantu kita menyiapkan yang berbentuk uh, tugasan penulisan. Sebab itu nombor 2 disebut fahami tugas penyediaan video dan tugasan berbentuk penulisan. Itu kena kena tengok betul-betul. Baik, yang ketiga, pastikan setiap video bimbingan atau rakaman PDP guru yang kita bimbing itu mengandungi kehendak setiap soalan tugasan, supaya tidak tertinggal elemen-elemen penting macam yang saya kata tadi lah. Ini termasuklah teknikal pembikinan rakaman video, sudut penggambaran angle dia, suara kita dan konten yang diperlukan. Kita tak boleh sembrono tangkap gambar sesi perbualan kita itu, contohnya membelakangkan kamera. Jadi kita tak nampak wajah cikgu tu bagaimana. Kalau kita kata adanya elemen partnership dari segi empathy tu. Contohlah kita nak tengok. Jadi kalau muka tu membelakangkan kamera, macam mana kita nak nampak, nak letakkan markanya di situ kan. Jadi kena pandailah di situ, menunjukkan. Begitu juga senarai semak yang kita minta, guru pembimbing dan guru sedang melaksanakan perbincangan tentang senarai semak yang dihasilkan atau checklist yang jadi at least adalah nampak di depan kamera yang kita gunakan untuk merakam tu, kita sedang melihat senarai semak itu. Itu maksud saya dari segi teknikal kalau kita nak membuat rakaman. Begitu juga kalau kita kata bila tahap kita nak melaksanakan pada peringkat meningkatkan itu, kita nak melaksanakan, guru nak melaksanakan tugasan strategi, jadi kena fokus aspek strategi itu supaya kita nampak jelas. Oh, ini strategi yang dibincangkan, yang nak ditunjukkan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Jadi
kita yang menilai ini akan nampak, ya, versi yang menilai akan nampak, oh, ada nampak strategi tu sedang dilaksanakan. Jadi sebab itu maksud saya tadi, bila baca semua, fahami kehendak soalan, bila kita nak buat video, kita dah mudah dah, ya, supaya kita tak terlepas elemen-elemen penting uh, seperti yang disebut dalam nombor 4 itu, ya. Bijak merakam perbualan supaya dalam masa yang ditetapkan, elemen penting dapat dijelmakan. Yang kelima, patuhi masa atau duration itu, ya, dalam sesuatu video. Kadang-kadang kita biasakan terlepas juga, ya, tidak mengapa jika terlebih sedikit panjang rakaman itu, lebih seminit, lebih seminit setengah, tak mengapa, tapi janganlah kalau 5 minit sampai 10 minit, ya, walaupun panjang tapi tak jumpa benda yang kita nak tengok, nak nilai tu tak nampak. Jadi kena pandai di situ, ya, berdasarkan kepada soalan. Baik, begitu juga dengan perkara keenam. Okey, rakaman video tidak boleh disunting, diedit dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Contoh, katakan dalam sebuah video, masa 5 minit ditetapkan. Dalam tempoh itu adalah original, bukan suntingan 1 minit daripada satu video dan 3 minit lagi dari video yang lain. Maksudnya, kalau kita nak tengok macam mana pembimbing, tuan-tuan dan puan membimbing guru dalam peringkat kenal pasti, ya, untuk melihat current reality atau isu semasa, menetapkan matlamat peers dan seterusnya, merancang strategi. Jadi dalam tempoh itu nanti, ya, kalau berbincang tentang isu atau current reality guru sebenar dalam bilik darjah yang guru hadapi itu, mestilah yang 5 minit itu. Maknanya tak boleh 3 minit tu tunjuk itu, dia macam bersambung-sambung. Kita edit tak boleh. Ya, tetapi kita boleh edit. Kalau dalam satu video yang panjang, kita ambil video tu panjang. Tetapi kalau kita nak ambil 5 minit untuk soalan ini, 5 minit lagi untuk soalan tugasan video ini, itu tidak mengapa. Cuma di dalam tempoh itu kita tak benarkan. Ya? Baik, yang ketujuh, tugasan berbentuk penulisan atau refleksi boleh dimulakan tanpa mengikut urutan nombor tugasan entry, kecuali, ya, calon pembimbing instruksional sudah memahami sepenuhnya konsep bimbingan instruksional. Okay, CPI itu adalah calon pembimbing instruksional. Tak apa. Malam ini walaupun nampak kabur, tak boleh faham lagi apa yang saya cakap, ya. Nanti Dr. Haji akan bantu saya untuk menjawablah jika tuan-tuan bertanyakan soalan. Dan kita tidak akan berhenti di sini saja. Mungkin selepas ini nanti, ya, dalam tempoh kita nak mengadakan pertemuan atau workshop bersemuka itu, kita ada satu lagi sesi online untuk tuan-tuan bersoal jawab, ya, untuk meningkatkan kefahaman macam mana nak buat tugasan ini. Satu nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan, perlu bijak mengurus masa. Saya faham, ya, tuan-tuan dan puan-puan ada tugas dan tanggungjawab yang sangat berat di sekolah, ya, dengan masa mengajarnya, dengan masa aktiviti-aktiviti petangnya, dengan tugasan-tugasan jawatankuasa, jadi macam-macam. Rancanglah, kalau niat untuk pentauliahan ini, rancanglah masa, ya, supaya kita boleh uh, uh, melaksanakan tugasan bimbingan ini di sekolah, ya. Jadi kena pandai di situlah, ya, kena pandai di situ. Baik. Dan juga uh, okey, kita akan maklumkan nanti kemudianlah macam yang Dr. Haji sebut tadi, untuk kita melaksanakan apa ni, sesi bengkel atau workshop secara bersemuka. Kita akan tentukan nanti tempatnya. Baik, itu setakat itu boleh faham ke sebelum saya pergi kepada soalan sebenar dalam slide seterusnya? Boleh ke? Ada siapa-siapa nak respon? Kena bertanya, ya, kalau tidak nanti sebaiknya kalau kita bertanya tu, at least di depan kita tu dah ada catatan. At least you all boleh tulis, ya, sedikit-sedikit supaya nanti boleh rujuk, boleh tanya. Dan soalan ini kita akan masukkan dalam portal kita tu, jadi boleh tengok di sana. Dan untuk memudahkan tuan-tuan memahami tugasan portfolio ini, ya, jangan berhentilah untuk melihat
ataupun reflect atau ulang semula rakaman-rakaman video sepanjang beberapa sesi itu dan rujuk soalan yang kita akan masukkan nanti dan nampak situ akan match dan you akan faham ya, lebih mudah untuk memahami ya, selain daripada sesi yang kita akan rancang sedikit masa lagi ya. Baik, kalau tak ada saya sambung pula dengan yang kedua ni ya. Oh, kita masih ada lagi itu Dr. Haji, post training camp Port Dickson ni kita gunakan Ini contoh yang kohort contoh satu lah. ya cohort 1 punya ya. Sekarang kita cohort 2 ya. Saya lupa nak betulkan hari itu. Tapi sama je ya, sama je lah soalannya. Ini sepatutnya cohort kedua punya lah ya. Tapi tak apa, nanti kalau ada apa-apa perubahan di situ nanti Dr. Haji akan selit masuk lah maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini model bimbingan instruksional yang kita uh, kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Baik, jadi kita teruslah nanti kalau uh, ada perkara yang nak ditanya, nanti Dr. Haji boleh jawab di situlah. Jadi uh, penerangan model bimbingan instruksional CDL kita tu, calon pembimbing instruksional CPI ni melaksanakan bimbingan instruksional terhadap guru mata pelajaran ya, ataupun guru yang kita bimbing itu guru mata pelajaran GMP ni lah ya, berdasarkan 7 faktor kejayaan menelusuri kitaran bimbingan instruksional ya, atau model di impact cycle itu ya, ke arah merealisasikan matlamat bimbingan ya. Kita nak bimbing itu uh, berdasarkan kepada matlamat PIES. Apa PIES tu? Rujuk balik dalam nota yang telah disediakan di dalam portal kita itu ya, iaitu P stand for powerful ya, easy, emotional compelling, reachable dan student focus. Jadi matlamat PIES kita ni mestilah berdasarkan akronim PIES ini ya. Pengalaman bimbingan instruksional yang diperolehi boleh digunakan membantu uh, calon pembimbing instruksi memberi pendedahan kepada pengetua guru besar supaya memberi sokongan kepada pelaksanaan bimbingan instruksional. Baik, ini kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan ada berkongsi dengan pihak pentadbir sekolah apa yang tuan-tuan telah lalui. Walau bagaimanapun, saya dengan Dr. Haji dan juga Fesi sedang merancang untuk kita buat satu sesi lah nanti bila ada kelapangan kita cuba jemput guru besar tuan-tuan dan perempuan atau pengetua tuan-tuan dan perempuan untuk hadir dalam sesi taklimat yang ada bersama kita punya mantan pengarah kita ya, pengarah pendidikan kita iaitu Datuk Amin Senin. Kita akan adakan satu malam untuk memberi pendedahan dan kepahaman kepada guru besar ataupun pengetua kepada yang terlibat lah. Tapi kita juga cuba jemput nanti guru besar yang boleh ataupun pengetua yang boleh hadir sama lah nanti. Kita tengok macam mana ya. Baik, seterusnya ini tadi disebutkan ya, proses pentauliahan kita itu bermula dengan uh, ya pendaftaran ya yang Cik Wani you all buat dengan Cik Wani itu, kemudian uh, untuk melaksanakan bimbingan instruksional, lepas itu nanti kita akan memastikan tuan-tuan dan perempuan selepas ini menyediakan tugasan itulah dan kami Zul, akan Zul. ya Zul kena guna WPS kan? WPS ya Jadi tak Zul nampak. pergi klik pada play tu. Ada butang play. Oh, saya tak buat itu ya. Kat Okey. bawah kanan, belah bawah kanan tu. Ya, mana satu ah? Bawah kanan dah ada gambar macam tu. Cuba tu. Okey, baik. Dia keluar tak? Keluar ya. Nampak ya? Okey, okey. Besar sikit ya. Ah, Nampak jelas ya. Okey, baik. Okey ya, nampak jelas ya, Jay. okey, okey. Okey. Baik. Jadi kita sebenarnya portfolio rubrik ataupun kaedah penskoran kita untuk menilai tugasan tuan-tuan dan puan-puan dah ada dah ya. Kita dah siapkan dan selepas itu nanti
tuan-tuan akan hantar portfolio, jadi kita akan semak lah ya. Jadi semua tugasan itu ada macam yang saya kata tadi, ada 7 entry. Entry 1, entry 2, entry 3, 4, 5, 6 dan 7 bermula daripada entry 1 iaitu model the impact cycle atau kitaran bimbingan instructional yang bermula dengan kenal pasti, belajar, lepas tu meningkatkan, kan ada 3 peringkat ya, yang itu. Kemudian yang kedua, kita kena menyediakan buku panduan instructional. Disebut buku panduan instructional ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan cuma nanti menyediakan satu halaman, nanti saya detailkanlah ya, satu halaman konten berkaitan dengan buku itu. Kemudian ada 5 strategi dan 5 checklist. Tapi kalau tuan-tuan punya setiap individu tu taklah tebal mana ya digunakan. Cuma selepas itu boleh kita kongsi, kita bukukan lebih tebal lah kalau kita dapat buat kumpulan-kumpulan nanti ya. Baik, itu kita akan detailkan nanti. Kemudian kita ada data ya. Data ni kita dah kongsikan dulu semasa sesi yang ke berapa dulu, yang keempat, ketiga macam itu. Jadi entry 3 ini maknanya tugasan data ini merujuk kepada berdasarkan data inilah kita merancang data ini, mungkin datang daripada masa kita uh, berbincang atau berbual dengan cikgu tentang current reality ataupun isu bilik darjah itu ya, dan data ini sangat berguna untuk kita meneruskan proses bimbingan ya, macam mana kita nak uh, membantu apa saja masalah bilik darjah itu yang berfokus kepada the big four ya, kan, konten, kaedah penyampaian, pentaksiran, dan satu lagi community building itu ya. Jadi ini kita data berfokuskan kepada dulu kita bincang data pencapaian kognitif ya, data berkaitan dengan involvement atau engagement ya, seterusnya behavior, itu semua itulah ya. Yang keempat, kita akan menyiapkan tugasan yang berbentuk komunikasi. Dalam bab ini dulu kita ada belajar tentang 5, 6 elemen kepercayaan yang perlu dikuasai oleh seseorang pembimbing, dan juga tabiat ya, ataupun dalam English tu disebut the habits ya, the 10 habits. Okay? Macam mana kita nak berkomunikasi secara lebih baik untuk menghasilkan conversation yang lebih baik. Macam itulah ya. Kemudian yang kelima, di sini kita memahami orang dewasa dan perubahan. Di sini ada tugasan penulisan, iaitu berkaitan dengan macam mana kita nak, macam mana, apa nilai dan kepercayaan kita ya, kepada proses bimbingan kita itu. Sebab yang kita berhadapan ini, yang kita berbual ini adalah orang dewasa. Jadi nanti bila sampai kepada soalan itu, kita tengok sama-sama ya. Begitu juga dengan kepimpinan. Dulu Dr. Haji dah kongsikan ya, memimpin orang lain, memimpin diri sendiri. Jadi macam mana professional learning itu berlaku dan macam mana bentuk tugasannya, kita akan tengok selepas ni nanti. Dan akhir sekali kita ada entry 7. Entry 7 ni lebih kepada sokongan sistem, iaitu semasa melaksanakan proses bimbingan di sekolah itu, bagaimana uh, persekitaran itu menyokong kepada proses bimbingan itu. Ini termasuklah sokongan yang diberikan oleh pihak pentadbir ya, sokongan uh, apa ni, iklim ataupun budaya sekolah, bagaimana ya menyokong. Dan tugasan ini lebih kepada dia memerlukan kita buktikan apakah pembelajaran profesional yang telah kita lalui yang ada kaitannya dengan menyokong kepada kita sebagai seorang pembimbing bertauliah. Nanti kita tengok apa keperluan untuk entry 7. Jadi kita ada 7 entry ya, yang sebenarnya kita telah pun um, melaluinya ya, sepanjang sesi perkongsian yang saya bagi bersama dengan Dr. Haji dulu ya. Jadi boleh reflect balik nanti dalam portal itu. Jadi daripada 7 faktor kejayaannya, inilah ya dia punya prosesnya ya, yang model ini ya, yang menunjukkan bagaimana uh, proses kitaran bimbingan instruksional
di tengah ini yang kita laksana 3 fasa itu atau 3 peringkat itu, identify atau kenal pasti apa current reality atau isu yang ada dalam kelas. Lepas tu kita menetap matlamat dan kita uh, merancang strategi untuk menyelesaikan, untuk guru menyelesaikan apa yang berlaku di dalam kelas itu, dalam aspek-aspek yang telah ditentukan itu. Dan semasa kita melaksanakan kitaran bimbingan model the impact cycle ataupun kitaran bimbingan instruksional ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka 7 uh, uh, kita kata prinsip 7 prinsip partnership, ya, the 7 uh, partnership principle, ya, uh, 7 prinsip uh, apa ni, rakan kongsi, ya, dalam bahasa Melayu kita sebut rakan kongsi lah, ya, the partnership principle yang bermula dengan kita kata equity, uh, pilihan, suara, refleksi, dialog, praksis, dan ada uh, kita kata apa balik, timbal balik, reciprocity di sini, equity, ada choice, ada voice, ada reflection, ada dialog dan praksis. Semua ini, ya, apa ni, kepentingan ataupun ciri-ciri partnership principle itu akan dijelmakan di dalam proses kitaran bimbingan ini, dan ada nanti dalam video-video itu yang saya kata tadi, kemahiran tuan-tuan nak menunjukkan rakaman itu supaya nampak macam mana uh, uh, kita punya kita kata apa, appearance kita bila kita bercakap dengan guru itu, adakah kita sebenarnya memegang, mengamalkan prinsip partnership principle. Adakah kita je bercakap, langsung cikgu tak bercakap, kita lupa, kita seronok nak memberi pandangan, sedangkan kita dialog, sebaiknya guru itu bercakap lebih banyak. Tapi dengan soalan-soalan yang the effective question itu menyebabkan guru itu bercakap lebih lebih efektif dan lebih banyak lagi, kan? Jadi di situ nanti kita akan lihat. Bermakna kalau tuan-tuan dan puan memahami prinsip ini, prinsip rakan kongsi atau partnership principle ini, maka dia akan terjelma di dalam proses conversation itu, dalam proses komunikasi itu. Itu sebenarnya, ya. Dan bila kita kata perkara itu dah dikuasai, maka akhir sekali itulah yang menentukan kejayaan kita, dalam proses bimbingan itu. Jadi dalam hal ini uh, mustahillah saya kata kita nak dapat kejayaan itu 100%, atau dalam masa beberapa bulan itu hasilnya uh, miracle, ya. Kita bimbing cikgu dapat mengatasi masalah budak, nampak berubah betul tingkah laku, pencapaian kognitif meningkat. Okey, kita mungkin tak sampai aspeknya macam itulah dalam kita punya nak membuat tugasan ini. Tetapi dalam video, dalam penulisan, kita nak tunjukkan bahawa you all nak siapkan itu, menunjukkan kefahaman itu. Ada dalam video, ada dalam penulisan. Jadi, apa yang kita sampai itu, you fahami betul-betul sebagai seorang pembimbing bertauliah itu. Itu dia. Tapi kalau berjaya juga, maksudnya 100%. Budak yang kita nak 90%, 100% tu berjaya diubah, pencapaian meningkat, dah boleh baca, boleh involve dengan aktiviti, why not? Itu satu bonus, ya. Tetapi usaha itu dia perlu adalah, ya, dalam kita nak menyiapkan tugasan itu. Jadi ada 2 perkara. Satu, menyiapkan tugasan, dan dalam masa yang sama kita nampak impaknya kepada pelajar. Sebab bimbingan ini, ingat dulu awal-awalnya tujuannya adalah untuk impaknya kepada menambah baik amalan cikgu dalam bilik darjah, dan seterusnya memberi kesan kepada anak murid yang diajar itu, ya. Itu kena faham macam itulah. Okey, baik. Jadi dalam proses penyediaan portfolio ni, sorry. Ini tadilah, ya. Uh, ini tadi saya dah terburuk, boleh bacalah yang format tanpa disunting tadi dah sebut dah. Tapi di sini ada lagi lah, sebabnya saya dah keluarkan tadi awal-awal. Kemudian format, laporan, ini tak apa, ni biasa, ni besok bacalah. Kemudian nanti boleh kita tengoklah masa nak dalam penulisan tu, ya. Size, font apa tu biasalah. Okey, baik. Terusnya, begitu juga dengan dalam yang bentuk penulisan pun begitu juga, ya.
Baik. Cuma satu yang saya nak ingatkan di sini, um, yang dot kedua ni, semua klip video perlu dihantar melalui pautan YouTube. Dan setiap satu klip tidak melebihi 15 minit. Okey. Ini 15 minit tu uh, kita letak di sinilah ya, tapi berdasarkan kepada uh, arahan itu tadi, macam saya kata tadi itulah ya, berapa minit yang diperlukan, tak boleh sunting dan sebagainya ya. Jadi mesti letakkan di dalam YouTube ya, pautan YouTube. Okey, baik. Baik, kita masuk kepada entry 1. Okey. Uh, Seperti yang kita tengok dalam rajah atau model tadi tu ya, ada impact cycle tadi. Okey. Uh, Pembimbing instruksional bertauliah ya. Uh, Tadi tu kita guna calon kan. Okey. Tapi ini menunjukkan bahawa orang yang dah bertauliah tu ya, dia akan menggunakan kitaran bimbingan instruksional dengan lancar dan berkesan seperti yang Knight kata dalam 2017 buku dia. Jadi portfolio pentaulian terdiri pada artifak berikut. Ada 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 7 sekejap ya. Ada 10 perkara di dalam kitaran ataupun entry 1. Baik, yang pertama, sorry. Yang pertama, kita kena lihat dulu matlamat Peirce ya, matlamat Peirce kita nyatakan dengan jelas ya. Dalam kitaran 1 ni kita nyatakan dengan jelas apa matlamat kita sebenarnya yang kita nak capai dalam proses bimbingan itu melalui proses kenal pasti tadi tu ya. Itu satu. Jadi mengingatkan kita bahawa matlamat Peirce tu dalam akronim Peirce tadi itulah ya. Dan yang kedua, video pertama yang kita nak siapkan tidak melebihi 10 minit. Mana dalam konteks 10 minit itu bimbingan instruksional yang digunakan untuk mengenal pasti matlamat Peirce. Ya, melalui soalan-soalan semasa sesi kolaboratif dengan guru. Nah, jadi kita berbincang matlamat Peirce itulah menunjukkan apa yang sebenarnya cikgu nak capai setelah kita mengenal pasti isu yang berlaku, current reality sebenar dalam bilik darjah cikgu itu. Kadang-kadang cikgu kata dia nak meningkatkan pencapaian pelajar. Satu lagi, dia nak menarik minat supaya penyertaan murid dalam aktiviti engagement atau involvement. Macam itulah itu satu. Video 1, tak lebih daripada 10 minit. So, ada perbincangan dialog di situ yang menunjukkan sedang membincangkan matlamat Peirce. Nanti kita, kalau ada soalan nanti kita tanya lagi. Kita maklumkan nanti. Yang ketiga, salinan senarai semak yang digunakan oleh pembimbing dan guru untuk memerhati dan melaksanakan strategi pengajaran yang telah dikenal pasti. Ya, maknanya selepas kita menetapkan matlamat, untuk nak capai matlamat mesti ada strateginya. PDP itu kaedah penyampaiannya. Dan kaedah penyampaian itu mesti ada senarai semaknya. Dulu kan kita belajar strategi pengajaran itu mestilah yang ada kesan impak yang betul-betul kepada murid berdasarkan kepada isu yang nak diselesaikan. Kalau involvement, kena cari supaya budak boleh involvement. Contohnya, dia ambil cooperative learning. Dia buat jigsaw. Jadi, mengapa kita pilih yang itu? Sebab, apa saja strategi yang kita pilih, mesti kita rujuk balik kepada the Hattie checks. Hattie checks yang kita kata, yang Dr. Haji bagi dulu, yang ada kita punya barometer. Dia punya sempadan yang menunjukkan bahawa sesuatu strategi itu berkesan ialah 0.42. Kalau saya tak silap ya. Yang bawah pada itu kurang berkesan. Mesti yang 0.25 hampir kepada 1 lah. Jadi di situ nanti sangat penting ya. Jadi senarai semak itu nanti uh, tuan-tuan boleh rujuk balik macam mana nak buat senarai semak itu ya dalam proses uh, dalam apa slide-slide yang kita kongsikan ada ya. Nanti boleh tanya itu kemudian. Kemudian video kedua tidak melebihi 5 minit. Yang tadi itu 10 minit. Yang ini tak lebih 5 minit. Bimbingan instruksional yang menggunakan instruksional yang menggunakan senarai semak untuk menerangkan strategi pengajaran yang telah dikenal pasti. Baik. Yang tadi senarai semak ini nombor 3 ini lebih kepada tunjuk senarai semak yang
tidak ada rakaman video, tetapi kita hantar dalam bentuk senarai semak yang dikepilkan sekali lah. Cuma yang kedua ini, ya, senarai semak yang kita dah hasilkan itu, kita bincang di dalam video kedua, ya, tentang bagaimana pengajaran itu nak dilaksanakan. Baik, video ketiga juga tidak melebihi 5 minit yang menunjukkan guru menonton permodelan strategi. Baik, sebaik saja sebenarnya kita sudah menentukan bersama guru yang kita bimbing itu tentang strategi yang kita nak pilih, maka satu-satu strategi itu perlu dimodelkan kepada guru. Kalau guru dah tahu benda itu, so uh, dah tahu itu pun kita mungkin nak kemaskan lagi pengetahuan itu, strategi itu dengan ada 5 cara kan. Dulu kita sebagai pembimbing boleh kita tunjuk di dalam kelas, ya, bersama guru itu, bersama murid. Satu lagi kita boleh tunjuk pengajaran kita, strategi itu uh, tanpa murid. Kita juga boleh panggil guru pakar yang ketiganya untuk mengajar di dalam kelas itu, tunjuk macam mana strategi itu dilaksanakan. Kemudian kita juga boleh menonton video pengajaran yang dilaksanakan oleh, dalam video itulah, video klip menunjukkan guru berkenaan nak belajar. Guru yang kita bimbing belajar berdasarkan video itu. Dia yang ketiga menggunakan menggunakan senarai semak, ya. Um, jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu kita kena pastilah dalam menyediakan video yang ketiga, ya, permodelan strategi itu tadi, ya, video 3. Kalau kata kita tengah menonton video klip menunjukkan strategi itu, nampaklah kita merakam yang kita dengan cikgu tu sedang melihat rakaman video itu, contoh begitu. Ataupun kita sedang melihat guru pakar ataupun guru cemerlang sedang mengajar di dalam kelas guru berkenaan rakaman itu pun boleh juga, ya. Baik, kita pergi kepada video keempat, iaitu juga tidak melebihi 5 minit yang menunjukkan guru melaksanakan strategi pengajaran. Baik, video 4 ini selepas kita berbincang di peringkat 2 tentang permodelan itu, belajar cara nak laksanakan strategi, bila cikgu dah faham, maka dia perlu melaksanakan pengajaran yang dia dah belajar tu untuk melaksanakan strategi itu di dalam kelas sebenarnya. Jadi kita rakam pengajaran itu. Video keempat itu merakam pengajaran guru berkenaan yang telah dia pelajari, strategi yang telah dia pelajari. Boleh faham yang tu, ya? Baik, seterusnya yang ketujuh juga tidak melebihi 5 minit. Okey, di dalam entry 1 ini, video yang kelima, iaitu perbincangan antara pembimbing dan guru tentang perkembangan matlamat PIS. Ya, okey. Bermakna di situ 5 minit tu, ya, menunjukkan lepas guru mengajar, kita akan tengok video pengajaran guru itu dan kita bincang. Okey, berdasarkan pengajaran guru tadi, apa pandangan cikgu? Cikgu dah capai ke matlamat asal yang kita nak, yang sudah kita tentukan bersama hari itu? Itu video itu menunjukkan perbincangan kita sedang berbuat. Okey, video ke-6 juga tidak lebih 5 minit. Perbincangan antara pembimbing dan guru mengenal pasti matlamat sehingga matlamat tersebut tercapai. Okey, video 6 juga menunjukkan perbincangan lanjut tentang aspek-aspek mana yang sudah dicapai, lanjutan daripada video 5, dan apa yang belum dicapai ataupun sebenarnya dah capai ke belum. Ya. Jadi di situ nanti mungkin kita, bila cikgu mengajar itu nanti mungkin ambil masa yang panjang. Panjang cikgu tu mengajar satu waktu. Tapi 5 minit tu kita ambil dan kita bincang dengan cikgu. Kita bincang tentang satu aspek itu. Minit yang seterusnya tadi, 5 minit kedua tu, bincang lagi seterusnya apa yang berlaku, Baik. Itu macam saya kata tadi, mungkin tuan-tuan dan puan tak dapat lagi gambaran tu bagaimana kita nak melaksanakan. Tak apa, saya bagi overview begitu. Nanti boleh tanya lagi. Okey, video ketujuh. Yang ini, rakaman kerjasama guru di Bait Dajjal sebelum
matlamat dicapai. Contoh video minyak guru sedang menggambarkan matlamat dikenal pasti. Baik, mungkin di sini bukan mungkin lah ya. Video 7 ini dia sebenarnya kalau kita masa masa tugasan saya dengan Dr. Haji buat dulu yang pertama yang kami dapat direct daripada Gym Night tu, video 7 ni dia macam satu bukanlah perangkap ya, tetapi sebenarnya kalau kita tak ambil asal video tu yang dia mengajar tanpa kita membimbing tu, yang raw, yang pertama dulu, yang masa kita kata cikgu mengajar, rakam video cikgu, maksudnya apa yang cikgu nak capai, cikgu buatlah. Di situ nanti kita akan lihat kan untuk menentukan isu sebenar. Video itu, ya, ambil yang 5 minit tu, yang mana yang sesuai dalam sepanjang sejam atau setengah jam pengajaran di bilik darjah itu, kita ambil yang itu sebagai sebenarnya itulah video yang mula-mula yang kita nak ambil untuk kita buat video yang pertama dulu, ya, sebelum kita buat video yang pertama untuk kita nak kenal pasti itu apa isu sebenar. Jadi video 7 ni sebenarnya yang raw, yang pada awalnya. Itu kena ingat tu, nanti tak apa, nanti mungkin Dr. Haji boleh tambah sikit lah kalau ada apa-apa yang saya tersilap ke ataupun miss di situ, ya. Okey, video 8 tidak lebih 5 minit, um, kerjasama antara guru uh, dan pembimbing di dalam bilik darjah selepas matlamat dicapai. Maknanya perbualan video 8 menggambarkan nampak macam dah capai. Ya, dah dapat capai. So what next? So perbincangan itu, ya, mungkin kita kata, cikgu, apa perasaan cikgu setelah cikgu melaksanakan strategi ini? Ada tak cikgu nampak perubahan dari segi aspek penglibatan murid, contoh? Aspek mana yang kita dah nak capai tadi tu, matlamat tu, ada tak nampak? Nah, di situ. Kalau capai, what next? Contoh soalan begitu dalam 5 minit perbualan itu. Ya. Jadi kena strukturkan kita punya pemikiran betul-betul supaya kita, macam saya kata tadi, 5 elemen penting itu tidak terlepas. Ya. Itu yang saya maksudkan. Baik. Untuk entry 1, ada soalan tak? Sebelum saya pergi kepada entry 2. Tak ada bunyi orang cakap pun. Sila tanya soalan. Tanya soalan tu, maksud saya nak tanya adakah faham ataupun tak faham ataupun nak tanya. Jadi kalau ada seorang bertanya ataupun bercakap tu saya tak faham ke, at least saya tahulah tuan-tuan sedang mengikuti sesi ini. Kalau dia diam tu sama ada di depan ni ataupun buat kerja lain. Minta maaf lah kalau saya kata macam tu pula, ya. Jelas, Sebenarnya jelas tuan-tuan itu, jelas. jelas, alhamdulillah. Siapa yang cakap tu? Ya, Ashraf dari sekolah Bandar Baru Sungai Buloh. Cik. Oh, okey, okey. Jelas, ya. Okey, tak Okey, apa. okey. Alhamdulillah. Nanti kalau kita nak tambah lagi kepahaman tu, nanti kita bagi lagi lah sesi saya akan datang tu kan. Ya, ini overview saja. Tapi okey lah kalau dapat kepahaman macam tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Um, okey, baik. Okay, Zul. Ya, silakan Kalau Nabi. kita tengok daripada apa tadi Zul punya perbincangan tadi tu, Hmm. sebahagian besar video tu sebenarnya berkait dengan kitaran bimbingan. Ya. Okay? Kitaran Hmm. bimbingan. Setakat ni ada berapa video tu yang melibatkan kitaran Untuk bimbingan? kitaran bimbingan kita ada 8. 8. 8 video. Ya, sampai yang Daripada ke-8. 11 video tu, Hmm. 8 video adalah berkaitan dengan kitaran bimbingan. Betul. Maksudnya video yang terlibat dalam kitaran bimbingan tu kita nak melihat, sebab kitaran bimbingan ni adalah merupakan kerangka bimbingan yang penting lah. Dan Ya. kita kalau yang mengikut apa tu, uh, Christian Newberg tu dia kata ini kita punya dia panggil conversation framework, Hmm. kerangka perbincangan kita semua berlaku di dalam kitaran Bimbingan. bimbingan. Betul. Sebab tu kita apa gunakan video tu untuk melihat sama ada uh, tuan-tuan dan perempuan yang terlibat ni betul-betul menguasai
kitaran bimbingan itu dengan sebaiknya. Sebab tu dia suruh, dia tak suruh hantar gambar ke hantar dokumen, dia suruh hantar Ya, video sebab video video. tu menggambarkan perkara-perkara yang telah Encik Zul bincangkan tadi lah. Betul. Jadi kita bayangkan out of 11 videos, 8 of the videos are about our impact cycle ataupun tentang Hmm. kitaran Hmm. bimbingan instructional. Itu saya nak apa lah, nak apa sikit kat situ. Betul. Ya, betul. Nak beri penekanan kat situ. Ya, 8 video ni sebab itu letaknya dekat entry 1 untuk kitaran bimbingan ini. Tetapi ada juga sedikit kaitan dengan dia tidak merakamkan itu je, cuma perbualan tu nanti daripada kitaran bimbingan tu dibawa juga ke dalam video 9. Tetapi tidak ada dah berkaitan dengan video 8 video itu. Cuma dia ada sedikit sebut lah rasanya dalam video 9 juga rasanya. Dalam kitaran, tapi peringkat ketiga meningkatkan kalau tak silap saya lah. Boleh ya? Saya teruskan ya. Okey. Kita pergi pada entry kedua. Baik. CIC adalah uh, certified instructional coach ya. Okey, ataupun pembimbing instructional bertauliah lah yang tuan-tuan dalam inilah calon-calon semua ya. Iaitu entry 2 ini ialah buku panduan instructional ataupun the instructional playbook. Dulu pun kita dah kongsikan ya tentang instructional playbook, di mana tugasan ini iaitu dia kata kalau kita ni sebagai seorang pembimbing instructional mempunyai buku panduan instructional yang lengkap ya, untuk menerangkan strategi pengajaran yang dikongsikan oleh pembimbing untuk membantu guru mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Jadi kandungan buku panduan mungkin berbeza bagi setiap calon. Tetapi formatnya merangkumi perkara-perkara berikut. Satu halaman menyenaraikan semua strategi. Uh, dia kata satu halaman ini adalah maknanya one page content yang disebut masa saya bagi tentang playbook dulu. Tuan-tuan masih ingat lagi tak? Ada satu one page kita kata senarai kandungan strategi, satu muka saja. Okey. Kemudian yang kedua, satu halaman menguraikan setiap strategi. Maknanya satu-satu strategi itu hanya satu halaman saja. Tak lebih kita tak nak bagi cikgu tu begitu rigid, nak kena tengok step banyak sangat ya. Tetapi dalam itu mesti ada beberapa perkara, 5 perkara ya. Pertama, kalau masih ingat in one sentence disebut dalam satu ayat apakah kaedah itu atau strategi itu. Kedua, kita ada heritage checks. Yang ketiga, the significant. Apa faedahnya kita nak menggunakan kaedah atau strategi itu. Yang keempat, macam mana guru boleh melaksanakan dan macam mana murid nak melaksanakan. Dia ada 5 perkara dalam perkara kedua itu. Ya. Kemudian perkara ketiga, macam saya katakan tadi, setiap satu strategi itu diikuti dengan senarai semak yang mencukupi. Mungkin perlu satu senarai semak. Ya, ada bab-bab perkara-perkara tertentu, mungkin ada satu lagi senarai semak, juga 2 senarai semak dan sebagainya. Tetapi setiap satu senarai semak tu dia kandungannya tak lebih daripada 9 item. Ya, checklist itu. Yang terbaiknya antara 5 ke 9. Jadi senarai semak itu dia cukup untuk menerangkan pelbagai elemen yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pengajaran yang kita pilih, yang kita dah modelkan sebelum ini tadi dalam kitaran bimbingan itu. Ya. Dan kemudian yang keempat, kita juga ada satu senarai strategi pengajaran yang lengkap serta mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus seseorang guru. Contohnya buku panduan ini digunakan untuk perancangan, pentaksiran, pengajaran dan pembentukan community berdasarkan pada the Big Four tadi itulah ya. Iaitu satu senarai strategi pengajaran yang lengkap. Ya. Yang ini nanti mungkin Dr. Haji ke saya ke boleh cerita kemudian lah yang ini. Tapi ini 4 perkara, sorry, 4 perkara dalam entry 2 buku panduan instructional ini. Bagi saya lah nak bagi semangat tuan-tuan dan perempuan. Rasanya kalau kita dah faham ni tak susah sangat bahagian kedua nak hasilkan playbook ni
kita carilah strategi yang bersesuaian dengan masalah current reality guru dalam kelasnya Betul. tu. Ya. Yang uh, Jim apa buku apa tu 2017 Jim Knight tu, Ha, tajuk bukunya ialah Impact Cycle. impact cycle Impact Cycle. Yang Jadi kuning tu ke? yang apa tu Orange. yang orange tu. Ini ya. Ini ke? Ha, Nampak ke? ha, Ini kan? tak pasal nampak tu. Tak tengok tu punya apa ni. Okey. Buku Okey, Impact okey. Cycle lah, buku yang Impact apa cycle tu. kuning tu lah. dua ribu tujuh Yang belas kuning tu. Okey, okey. Jadi apa nanti orang tanya kan sebab saya terlupa nak masukkan apa tu dia Rujukan punya tajuk buku. Tajuk bertajuk buku. buku tu. Ya, Jadi patut di impact untuk cycle. makluman semua itu adalah buku Impact Cycle. Mhm. Saya ingat kalau ada dekat bawah tu dulu saya ada share gambar buku. Dia di Bukan bawah ni nanti uh, nanti last nanti saya tunjukkan buku tu. Gambar tu ada buku tu bawah. ada kan. Ya, bawah tu sekali ada. Semua buku berkaitan ada Ada semua. satu lagi ni soalan Hmm. daripada uh, mungkin cikgu lah. Uh, Cikgu Nurmaziah Mhm. binti Siddiq Mhm. daripada SK, dia tak saya nampak dia tu SK Sri ya, tak tahu Sri apa tak tahu lah. Okey. Okay, daripada Sekolah Kebangsaan dia bertanya soalannya, dia kata salam tuan, saya tidak terlibat tapi saya sedang melaksanakan bimbingan dalam pencerapan klinikal. Hmm. Adakah ianya sama dengan yang tuan terangkan ini? Hmm. Okay, apa ni clinical supervision tu. Ini Hmm. untuk pencerapan apalah. Guru pelatih tu. Guru pelatih ke Ya. guru Ah, guru apalah tu untuk tak tujuan untuk ya. itu pun satu bentuk bimbingan lah. Ya. Kan? Ada Zul nak respon kat situ? Tak apa kalau Haji nak teruskan pun boleh nak respon. Ha. Dia memang ada perbezaan lah dari segi Hmm. clinical supervision. Sebab kita tak buat supervision. Ya. Kita tak buat pencerapan. Ini Ya. sebab kita membuat bimbingan instruksional. Hmm. Bidang cakupannya lebih Hmm. lebih luas Hmm. dan tempoh masa yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan instruksional ni agak panjang. Hmm. Kalau supervision apa ni clinical supervision tu mungkin dalam masa pengajaran guru tu Hmm. kita tengok di situ kita ada dia punya senarai semak dan sebagainya yang dirujuk. Kita based on that lah. Hmm. Lepas tu kita akan duduk semula bersama dengan uh, pencerap dengan yang dicerap, kita akan duduk bersama untuk membincang Hmm. apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan. Tapi dalam kita punya bimbingan instruksional ni, dia mengambil masa yang lebih panjang lah. Dia mula Hmm. daripada peringkat perancangan, Hmm. macam clinical supervision ni lebih pada pelaksanaan. Dia Hmm. tengok bagaimana dilaksanakan. Tapi Hmm. dalam bimbingan instruksional ni, kita bermula daripada peringkat perancangan lagi. Hmm. Seperti yang Cik Zul terang tadi, nak menentukan peers tu pun kita dah mula terlibat. Menentukan matlamat, memilih strategi. Kemudian bagaimana, kalau tak tahu strategi itu, bagaimana nak dapatkan kemahiran berkenaan dengan strategi berkenaan. Itu kita panggil belajar tu. Hmm. Peringkat belajar. Hmm. Kemudian barulah pergi pada peringkat melaksana. Kemudian tengok tercapai ataupun tidak matlamat itu. Hmm. Kalau tak tercapai, mungkin kena pilih strategi yang sama, baiki Hmm. ataupun pilih strategi yang lain. Hmm. Jadi proses tu sangat berbeza lah. Ya. Sebab matlamat dia pun berbeza, jadi kaedahnya pun berbeza. Mungkin saya dapat apa sikit kot bagi penjelasan kepada Hmm. uh, Cikgu berkenaan lah yang bertanya tu. cikgu berkenaan. Ya. Okay. Itu ya, baik. Terima kasih Haji. Kalau apa Zul nak tambah boleh lah penerangan. Sikit je, saya tambah sikit je lah. Mungkin macam yang Dr. Haji sebut tadi, dari segi beza dari segi masa ya, sebab kita ni fokusnya panjang. Tetapi biasanya lah clinical supervision, macam kami pengalaman semasa duduk di IPG dulu, sebelum kita bersara tu, memang salah satu aspek pensyarah dan juga guru
yang membantu guru pelatih datang ke sekolah itu, kita kena adakan clinical supervision. Sebab clinical supervision ini, dia kalau lihat dari segi pendekatan kita membimbing itu sedikit berbeza. Kita ada 3 pendekatan, iaitu dialog, direct dan juga ada facilitators, maksudnya situlah facilitate. Jadi kita sebenarnya dalam kita punya pendekatan lebih kepada dialog, kita dengar pandangan. Tetapi kalau clinical supervision, dia ada matlamat yang telah ditentukan oleh pihak uh, yang nak pergi praktikum itu, ya, dia punya berdasarkan kepada pengajaran guru, berdasarkan di SKP di sekolah itu, dan dia banyak kepada macam direktif, ya, sebab bezanya antara orang yang kita bimbing di dalam konteks uh, intake cycle ni, proses bimbingan ini, dengan guru pelatih yang ada di sekolah itu berbeza. Sebab guru pelatih itu pelajar yang baru nak mengenal dunia pendidikan, dunia bilik darjah. Jadi sudah tentulah clinical supervision itu lebih banyak menjurus, saya ambil aspek pendekatan lah, ya. Dia direktif, dia kena ikut. Mungkin ada juga dia dengar prinsip partnership itu. Tetapi biasanya uh, kita akan menekankan tentang uh, when you start the lesson, you must follow that. Maknanya dia banyak datang daripada pensyarah, ya. Tetapi kalau kita di sini banyak datang daripada guru. Sebab guru yang kita bimbing ini adalah guru yang sudah terlatih. Cuma kita nak tambah baik amalan-amalan di dalam mana-mana aspek. Jadi sebab itu dia berbeza dari segi pendekatan. Sebab proses mengenal pembelajar orang dewasa dalam konteks kita di sini, walaupun guru pelatih tu orang dewasa, pendekatan kita tu nampak lebih lain sikit lah, lebih beza sedikit berbanding dengan yang clinical supervision itu, ya. Jadi kena faham yang itulah cikgu, ya, harap cikgu faham yang itu, ya. Boleh saya teruskan, Haji? Terus tu. Okey, baik. Sekarang ni ada 2 perkara dalam data, ya. Saya tak baca di atas ni lah, ya. Iaitu dia kata di situ, dia baca yang bawah ni, untuk menunjukkan mereka mengetahui bagaimana data dikumpulkan, pembimbing perlu memasukkan maklumat berikut di dalam portfolio. Okey, ada 2 perkara di sini, sorry, ya, ada dua, iaitu kita meletakkan, dia kata matlamat peers untuk sekurang-kurangnya 5 orang guru yang berbeza, merangkumi sekurang-kurangnya 1 matlamat tingkah laku, 1 pencapaian matlamat dan 1 matlamat sikap. Baik, ada 3 pencapaian masa yang kita bincang dulu, iaitu berkisar kepada matlamat pencapaian. Kita kata dulu akademik lah, kognitif lah, yang ini 1. Kedua, tentang kita punya tingkah laku di sini bermaksud tingkah laku pembelajaran, ya, iaitu involvement dan engagement. Dan yang ketiga, ini baru matlamat sikap, ya. Sikap di sini mungkin dari segi disiplin, ada disruptif tak masa proses pembelajaran murid itu. Jadi setiap 5 orang dalam tugasan ini, tuan-tuan kena membimbing 5 orang guru, ya, 5 orang guru. Dan setiap orang guru itu, 5 orang guru ni mesti merangkumi 3 matlamat, 3 kategori matlamat. Mungkin cikgu pertama, kita nampak di situ dia, kita ambil aspek tingkah laku. Guru kedua ambil pencapaian. Guru ketiga ambil matlamat sikap. So 2 cikgu lagi nak buat apa? Mungkin akan ada matlamat, kategori matlamat yang 2 kali. Mungkin cikgu yang keempat dia ambil tingkah laku juga. Mungkin cikgu yang kelima dia ambil pencapaian pula, atau dia ambil matlamat sikap. Jadi bermakna 5 orang guru itu dah mencakupi untuk ketiga-tiga kategori. Jadi mungkin kita dapat 2 matlamat daripada uh, mana-mana guru yang samalah, maksud di situ, ya. Jadi itu kita kena tulis. Dia tidak ada video di sini tetapi menyediakan penulisan, bentuk penulisan lah, ya. Nanti macam mana nak buat itu, masa sesi akan datang kita tunjukkan. Baik. Haji, kita ada berapa masa lagi, Haji? Lebih kurang Kita sekarang 10 ni dah minit. pukul 10. Okey, kita ada lagi 15 minit lah, Hmm. ya. Okey, Okey, tak saya apalah. cuba Hmm. cepatlah. Saya cuba cepat juga ni. Baik. Hmm. Yang kedua,
satu set data yang lengkap daripada setiap matlamat PIAS. Jika tiada borang yang digunakan, penerangan bertulis tentang bagaimana data digunakan. Baik, ini terpulang kepada tuan-tuan dan puan nak tulis, nak mempersembahkan data. Data di situ tadi, apa sebenarnya yang matlamat PIAS itu nak apa? Mungkin tuan-tuan kata tadi aspek pencapaian 90% pelajar dalam kelas ini mencapai, okey, boleh membina ayat, kalau bahasa Melayu lah, membina ayat yang gramatis, contoh begitu kan. Kalau sains 90% murid dalam kelas ini yang tahun 2 tu ya, boleh menyatakan kandungan gas yang ada di dalam udara, contohlah, contoh macam tu. Jadi data tu yang kita nak menunjukkan pencapaian pelajar itu boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. Tak bentuk jadual, nak buat bentuk cartapai, nak buat dalam bentuk carta graf, nak buat dalam bentuk kita kata apa, data yang dalam handout apa-apa pun ya. Dan kalau tak ada borang yang khusus tuan-tuan gunakan, bolehlah menulisnya secara bebas. Maksud di situ penerangan bertulis. Okay, data diambil daripada ini, cikgu ini merujuk kepada matlamat pencapaian PIAS yang ini. Dia boleh begitu juga ya, kalau kita tidak ada cara mempersembahkan data dalam tugasan data yang kedua ini ya. Itu maksudnya. Okey, baik. Seterusnya yang keempat ya, entry yang keempat. Entry yang keempat iaitu dia kata memandangkan bimbingan melibatkan komunikasi. Calon pembimbing instruksional perlu secara berterusan berusaha meningkatkan kemahiran komunikasi. Pembimbing boleh melaksanakan usaha ini dengan menggunakan borang refleksi daripada The Reflection Guide to Better Conversation, buku yang dituliskan di situ 2015 itu, dan juga The Listening and Questioning Effectively Checklist. Ada dua ya perkara yang kita boleh rujuk di sana untuk menunjukkan mereka terlibat secara aktif. Untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi, pembimbing perlu melengkapkan portfolio dengan perkara-perkara berikut. Baik, perkara-perkara berikut ini ada 5 perkara. Iaitu pertama, dia kata matlamat komunikasi dinyatakan dengan jelas untuk meningkatkan kemahiran kendiri berdasarkan the 10 better conversation. Dulu kita dah bincangkan empathy ya, lagi apa lagi? Menunjukkan menjadi saksi kebaikan, finding common ground, itu better, itu dia apa ni, better habit lah the 10 habits tu ya, 10 better conversation habits tu. Jadi iaitu okey. Mungkin malam ini tak dapat nak jelas dengan detail lah, saya sebut sajalah ya. Kemudian yang kedua baru datang video. Selepas video yang ke-8 dalam entry 1, datang video yang ke-9. Okey. Dalam aspek komunikasi ada 2 video. Video ke-9 dan video 10 ni adalah aspek komunikasi. Iaitu dia tak lebih daripada 7 minit yang menunjukkan perbualan kita dengan guru yang kita bimbing itu, kita tu pembimbing lah ya, untuk menambah baik satu bidang matlamat PIAS. Okey, yang digunakan oleh pembimbing untuk menambah baik setiap bidang dalam matlamat PIAS. Ini maknanya matlamat PIAS tu apa? Jadi macam mana kita nak tambah baik matlamat PIAS itu bila kita berbual dengan guru yang kita bimbing itu berdasarkan kepada tadi the 10 better conversation habit tadi ya, yang ataupun tabiat yang Dr. Haji sebut dulu tu ya. Itu satu, ini video nombor 9. Yang ketiga, borang pemerhatian yang telah dilengkapkan oleh pembimbing semasa menjalankan pemerhatian dan refleksi dalam usaha untuk menambah baik setiap bidang komunikasi. Borang pemerhatian ini juga yang telah dilengkapkan nanti kita akan bagi tunjuk contoh dia macam mana dia punya contoh borang pemerhatian itu untuk menunjukkan kita sedang membuat pemerhatian dan kita membuat refleksi tentang bagaimana kita nak membaiki amalan komunikasi kita itu ya. Kemudian video ke-10 juga tidak lebih 7 minit yang menunjukkan perbualan bimbingan oleh pembimbing
dan senarai semak yang telah dilengkapkan. Baik, di sini kita akan menggunakan borang toolkit iaitu listening and questioning effectively. Ini dia ada, sebenarnya ada banyak borang-borang yang listening and questioning effectively checklist itu. Jadi di sana nanti kita akan tunjukkan macam mana kita nak guna borang itu untuk kita mengajukan soalan yang berkesan, soalan yang lebih baik untuk merancakkan lagi conversation kita itu. Macam mana kita menyoal, macam mana kita mendengar dalam video 10 ini. Kita nak tengok yang itu. Kemudian, itu saya kata tadi, sepanjang kita berbual itu nanti, kita berbual tu mungkin panjang, tetapi kita nak ambil 5 minit, 10 minit yang menunjukkan ada elemen itu, kita kena rancang awal-awal supaya kita tak terlepas tadi itu. Baik, yang kelima, ini bukan video tetapi penyataan refleksi yang merangkumi pemikiran pembimbing tentang bagaimana berkomunikasi untuk menambahbaikkan. Jadi ini ada 4 halaman lah. 4 halaman kita kena tulis dalam bentuk penulisan. Pemikiran pembimbing dalam 4 halaman. Baik, habis bahagian entry komunikasi, kemudian kita masuk kepada entry yang kelima. Ini juga ada last video yang kedua itu, dan yang pertama lebih kepada penyataan refleksi, iaitu penulisan pernyataan refleksi yang meliputi pandangan pembimbing berkaitan setiap prinsip kerjasama. The partnership principle ada, kita ada 7 kan? Dan bagaimana mereka boleh mengaplikasikan semua prinsip bimbingan yang berkesan. Jadi pernyataan refleksi itu contohnya, kita ada, kita kata apa? Equity ataupun voice ataupun choice. So bagaimana kita memahamkan setiap aspek partnership itu dah ditulis dengan pembuktian-pembuktian semasa saya membimbing guru berkenaan, saya memberi peluang guru itu menyatakan hasratnya, menyatakan apa sebenarnya yang dihadapi dalam proses PDP-nya. Jadi menunjukkan di situ kita sudah melalui proses itu, kita dah faham prinsip partnership itu, dan kita tulis setiap satunya. Dan dia kata di situ dokumen refleksi perlu ditulis sekurang-kurangnya 2 muka surat untuk setiap prinsip bimbingan. Dia kata 2 muka surat itu mungkinlah tak sampai, kadang-kadang nak pilih sampai 2 muka surat, tapi 1 muka surat setengah. Setiap bagi setiap prinsip. Bermakna kalau ada 7 kalau ada 7 prinsip, mana ada 14 muka surat untuk the partnership principle. Jadi balik kena baca balik apa dia prinsip itu, dan bila kita masa membimbing dalam kitaran bimbingan the impact cycle itu kena faham betul-betul macam mana kita nak menjelmakannya di dalam uh, uh, bimbingan itu, dan dapat kita tulis dalam soalan nombor 1 dalam entry 5 ini. Baik, soalan yang kedua, video terakhir ini tidak melebihi 7 minit. Perbualan pembimbing instructional memberi bimbingan yang lengkap menggunakan borang perbincangan looking back. Kita ada borang looking back, nanti mungkin boleh kita upload, tuan-tuan boleh guna ini untuk kita melihat. Kita looking back, kita reflect baliklah apa yang telah kita lalui dalam kita memberi bimbingan itu bersama guru, tentang bagaimana kita cuba nak menarik ke guru itu supaya bercakap, macam mana kita menyoal guru itu supaya nampaklah proses kita memberi bimbingan itu. Jadi tapi borang yang kita guna itu, perbincangan itu ialah borang looking back. Okay. Mungkin malam ini kita tak dapat jelas sejelas-jelasnya, tapi tak apalah, sebab supaya dia lalu dalam pemikiran kita, kita tahu benda ni akan muncul nanti dalam tugasan itu yang kita nak buat. Habis entry 5, kita pergi ke pimpinan. Baik, kepimpinan juga tidak ada video dah. Semuanya pernyataan bertulis. Nombor 1, pernyataan bertulis tentang elemen kepercayaan dan nilai. Yang kita nak tulis kepercayaan dan nilai ini lebih kurang dalam, dia tak sebut beberapa muka surat, iaitu bebaslah tentang apakah kepercayaan dan nilai yang ada pada kita, yang kita pegang sebagai panduan untuk kita melaksanakan bimbingan.
Bila kita sebagai seorang pemimpin, apa yang kepercayaan kita, apa nilai yang kita ada bila kita membimbing orang lain itu. Ya? Itu pernyataan bertulis. Kemudian yang kedua, huraian bertulis tentang pengurusan masa melaksanakan bimbingan. Ini juga tidak ada had, ya, tidak ada um, apa kita kata belayan muka surat. Tulislah ya sebanyak mana, tapi janganlah banyak sangat untuk kita nak semak. Menunjukkan ada pernyataan yang menunjukkan tuan-tuan sebagai pembimbing dalam usaha untuk menjadi pembimbing bertauliah, bagaimana tuan-tuan menguruskan masa antara tugas rasmi sebenar dengan nak pergi membimbing itu. Kalau ikut huraian di situ, 50%, ya, 50% masa melaksanakan bimbingan. Baik, mungkin 50% dalam tugasan yang Dr. Jim bagi itu memang 50% ke ataupun lebih je? Dr. Jim? Yang mana? Yang soalan 3 tu, dia kata Ha. sekurang-kurangnya 50% masa melaksanakan bimbingan kan. Sebab Itu mereka kita dah basuai. bersuai kan. Sebab kita bukan Kalau ada ikut jawatan ikut yang dia punya tu 70 80%, Berapa? 80 ke 70? 80 ya? 80, 80. Sebab mereka di sana memang jawatan dia itu. Ha. Kan? Jadi tak tak mengapalah. Jadi kita ni, kita untuk pentauliahan ini sebenarnya kita ada jawatan yang lain. Tugas hakiki kita nak membantu itu. Sebab itu yang huraian bertulis itu macam mana kita mengurus masa antara masa yang kita nak kerja kita dengan kerja membimbing itu. Macam mana kita nak kumpulkan cikgu? Bila masa? Pagi, petang, waktu bila? Macam mana kita berdeal dengan cikgu itu? Tulislah semuanya macam mana ya. Tetapi kita boleh menulisnya. Kalau kita tengok soalan nombor 3, salinan fotostat jadual yang lengkap semasa sebulan pada separuh tahun pertama dan sebulan penuh uh, pada jadual separuh tahun kedua. Kan dia punya proses itu 2 tahun. Jadi adalah separuh tahun pertama, dia suruh kita buat begitu. Tahun kedua, uh, dia bagi sebulan penuh. Jadi yang ini pun nanti kita akan detailkan supaya tuan-tuan dan perempuan tak keliru. Macam mana kita nak memberi fokus uh, seperti yang kehendak soalan ini. Yang penting nanti, bila kita kata mengurus masa 50% itu, tunjukkan dalam jadual itu 50% masa itu untuk 5 orang guru tu bila tarikh-tarikhnya. Buatlah macam catagan ke, buatlah macam apa, catagan ke ataupun time garis masa ataupun kita panggil Google Calendar ke yang menunjukkan bahawa tuan-tuan dan perempuan menterjemahkan peruntukan masa itu dalam membuat bimbingan itu. Nanti ni kita kena detailkan lah ya, Dr. Haji ya, kita detailkan masa bila kita personal nanti ataupun kita bertanya sesi yang bertanya nanti tu Okey, baik. Harapnya dapat sedikit gambaran ya. Baik, yang akhir sekali. Baik, sokongan sistem ya. Um, ada 3. Jadi calon pembimbing instruksional berfungsi secara berterusan dalam sistem yang menyediakan sokongan yang mapan ya. Apabila pemimpin peringkat daerah dan sekolah terutamanya pengetua guru besar menyediakan sokongan kepada pembimbing instruksional secara berterusan ya. Justru untuk mempamerkan mereka sebagai pemimpin, portfolio perlu merangkumi. Baik, ada 3 perkara yang kita sebagai pembimbing bertauliah yang nak dicalonkan ini, yang nak menyiapkan tugasan ini ya. Senarai peluang pembangunan, pembelajaran profesional yang dilalui. Itu yang saya katakan tadi. Dia nak senarai saja, tak perlulah tuan-tuan huraikan apa pun ya. Tapi kalau nak hurai sikit pun tak apa. Contoh, katalah cikgu ada terlibat dengan satu bengkel sama ada sebelum ini atau semasa kita dalam proses bimbingan belajar ni dalam sesi online ini, sesi online ini, tuan-tuan ada menghadiri kursus yang melibatkan tuan-tuan ada pembelajaran profesional tentang aspek kepimpinan, ada aspek tentang meningkatkan strategi pedagogi ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan 7 faktor kejayaan tadi. Ya, yang berkaitan dengan nak apa ni, buat playbook ke, data ke ya, ataupun terlibat dengan ada mentor-mentee walaupun dia tak seperti bimbingan instructional model impact cycle. Lepas tu kita ada lagi berbagailah kursus ke, memberi kursus ke. Jadi senaraikan
benda-benda itu supaya dia ada kaitan dengan tujuh kejayaan kita itu yang boleh mendorong kita mencapai kejayaan sebagai seorang pembimbing. Itu yang nombor satu. Nombor dua, soal selidik yang telah lengkap oleh sekurang-kurangnya 12 orang guru. Soal selidik ni kita akan bagi nanti. Dia ada 12 soalan juga kalau tak silap saya yang kita beri pada guru yang kita bimbing. Nanti di situ survey ni sebenarnya untuk dia memberi feedback bagaimana kita melaksanakan bimbingan terhadap guru berkenaan. Okey, kita kena faham tugasan kita ada 5 orang yang kita nak bimbing. Tapi di sini takkan 12 orang, mana cari lagi 7 tu. Yang ini nanti kita cerita kemudian macam mana kita nak dapatkan lagi 7 orang. 5 orang tu memang dah melalui. Kita bagi survey tu dia orang boleh jawab. Tapi 7 orang tu yang tak melalui bimbingan kita macam mana? Itu kita bincang kemudian nanti Macam mana kita nak dapatkan lagi 7 itu Dan akhir sekali adalah apa saja yang kita buat ini di sekolah nanti perlu dimaklumkan kepada guru besar. Perlu dimaklumkan kepada guru besar. Sebab itu nanti tak payah tunggulah sesi yang kita Datuk Amin ada untuk bincang apa kita punya apa ni CDL ini, bimbingan CDL ini apa dia. Tuan-tuan boleh memaklumkan kepada guru besar atau pengetua sekolah tentang apa yang tuan-tuan dan perempuan sudah lalui ini. Apa dia bimbingan instructional ini. Supaya nanti bila kita sudah melalui dan kita guru besar dah setuju untuk memilih volunteer cikgu yang nak dibimbing, dah berlaku proses itu, nanti kita mintalah surat sokongan. Surat sokongan tu macam surat kita kata surat apa anugerah ataupun surat menyatakan surat penghargaan bahawa uh, guru ini sedang melaksanakan bimbingan kepada guru sekian-sekian pada tempoh ini. Pihak sekolah sangat berbesar hati, ini semualah menunjukkan surat macam surat sokongan lah, anugerah, ataupun nak dalam bentuk sijil pun boleh. Habis saja sesi memberi bimbingan, sekolah nak bagi sijil, nak bagi surat sokongan, nak bagi surat penghargaan, boleh. Jadi boleh kepilkanlah di dalam entry 7 ini untuk tajuk sokongan sistem. Jadi rasanya itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Nampak macam overview, tapi nampak macam detail juga, tetapi saya pasti tuan-tuan dan perempuan takkan dapat grab semua dalam masa Joy yang sharekan apa tu gambar ada tak gambar gambar buku kat bawah. apa ni semua Jadi ini gambar yang kita janjikan tadi. Ini contoh buku yang telah kita gunakan untuk rujukan kalau tengok di sana yang Haji kata tadi di Impact Cycle ni lah yang kuning ni. Orange orange. Yang ini playbook. Ini Tak uh, nampak lah. tak nampak. Hmm. Mengapa tak nampak? Orang lain nampak tak? Haji nampak je? Nampak nampak. Nampak. Okay. Jun dia nampak apa itu? Dia nampak Zul ya. Itulah dia. Tapi Dia kami tak di nampak ruang yang slide. lain. Tak sama je. Tak. Lambat pick up. Okey. Uh, Haji. Okey, ini contoh Tadi buku ada satu lagi di apa? bawah. Ada peserta Nampak lah. bertanya. Siapa tanya? Puan Dalila Okey, tanya. silakan. Hmm. Dia tanya adakah video ni Hmm. sebelah video tu untuk 5 orang guru. Okey, baik. Ha. Sebenarnya saya tak nak beritahu sini. Saya nak beritahu masa sesi besok. Yang akan datang tu, sesi bertanya tu Puan Dalila. Okey, masuk Tapi di saya dah respon lah. saya tak nampak sebab paparan saya ni Tak hitam. apa. Jadi saya tak nampak. Tapi Okey, saya baik kata je. untuk 1 orang je. Ya. Sebelah tu kita punya apa tu, kita Ya. buat apa ni, outreach lah Ya. Okey, baik, baik. untuk idea bimbingan. So risau Puan Dalila, jangan risau. Okey. Nak dengar sikit suara Puan Dalila. Okey ke Puan Dalila? Tak Itulah. jawab. Ha? Dia tak jawab. Itulah tak dengar pun. Okey, baiklah. Harap ni dia Dia faham. So, assignment seorang aja. okey, baik. Seterusnya, ini lagi satu buku. Better Conversation. Ada 2. Kita fokus on teaching. Kalau kita baca ni kan, video-video ni memang membantu sangat kita. Tapi ialah dalam masa yang terdekat ni saya tak tahu lah tuan-tuan dapat apa ni peluang untuk belilah dia akan tengok macam mana kita nak
menghasilkan video itu ya. Sebab pengalaman-pengalaman sebelum ini kadang-kadang itu macam saya katalah ya. Ada sekerat gambarannya, tak nampak muka, nampak height ni saja, jadi benda yang dibincang tak nampak. Jadi perkara-perkara itulah. Jadi ini ada lebih kurang uh, 11 buku bermula daripada instructional coaching yang ini ya. Kemudian kita ada evaluation, instructional coaching, the impact cycle, lepas tu the instructional playbook, better leaders workbook. Ini itu ya. Planning tak ada je sini ya. Planning buku yang baru tu apa ni, macam buku baru planner tak ada. Dia Itu ada baru. 2 buku baru yang tak ada ni. Ya, Yang pertama tu data tu. data Yang kedua IC Toolkit. IC toolkit ya. Itu Ha. dia baru lagi je kan yang tu ya. Itu semua buku-buku yang terkini lah. Latest. Yang Okey. latest. Jadi Okey. Okey. Jadi itulah itu rujukan yang kita guna ya. Ini bukan saya dengan Dr. Haji dan Fesi punya pandangan. Malah kami sudah melaluinya tanpa bimbingan siapa-siapa. Bayangkan ya, kita nak hantar dekat gym night, toko tersohor dalam bidang bimbingan instructional, terketar-ketar kami menghasilkannya. Ada yang markah yang tinggi dalam bahagian-bahagian tertentu, ada yang cukup makan, tetapi at least kami dapat lulus ya dengan baik, alhamdulillah. Dia terima ya kita punya uh, apa ni, tugasan itu dengan baik ya, alhamdulillah ya. Kita tak repeat pun je ya, kita terus dapat lulus sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi uh, ada tak soalan sebelum kita uh, mengakhiri sesi ini? Saya tutup. Sebelum tu Zul, saya ada kongsikan dalam ruang chat tu. Okey. Saya tak bagi dokumen yang lengkap lah. Cuma saya bagi kulit ya. Okey, baik. Ada beberapa dokumen yang akan kita kongsikan dengan peserta yang akan dipilih untuk apa pentauliahan tu nanti. Okay? Ya. Di antaranya ialah toolkit. Toolkit tu ada 42 halaman. Jadi ada banyak borang-borang, senarai semak dan sebagainya yang boleh digunakan semasa kita menyiapkan portfolio. Satu lagi ialah pentauliahan standard dan juga apa ni kita panggil apa ni indikator kualiti. Okey. Apa ni petunjuk kualiti. Quality indicator. Petunjuk kualiti yang mana kita nak maklumkan kepada peserta bahawa apa yang kita buat ni based on standard. Jadi standard dia. Standard yang telah ditetapkan oleh ICG lah. Okey. Instructional Coaching Group di bawah peringkat antarabangsa tu kita gunakan itu sebagai kita punya reference, rujukan bagi setiap entry yang telah dibincangkan tadi. Kita ada dia punya, ada biasanya dalam satu standard itu, katakan standard kitaran bimbingan, dia ada 3 kat situ. Standard untuk kenal pasti, standard untuk belajar, standard untuk meningkatkan. Jadi kita akan buat semakan dan juga bimbingan dengan tuan-tuan dan puan berdasarkan kepada standard dan juga kepada petunjuk kualiti berkenaan. Jadi kita nak pastikan dia berlaku secara profesional dan juga dia memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Jadi kita jaga dia punya kualiti lah. Jadi bila kita bagi pentauliahan tu nanti memang insya-Allah kita apa ni berdasarkan pada kualiti. Ada juga saya kongsikan buku resource untuk pelan bimbingan instructional. Macam puanku dia dah guna lah kot buku resource tu. Di dalam tu boleh dicatatkan jadual bila kita membuat bimbingan. Ada beberapa soalan-soalan yang perlu sebagai guiding. Maksudnya kalau ikut buku tu dengan teliti, maka dia boleh membantu untuk kita melaksanakan bimbingan dan melengkapkan
portfolio. Jadi jangan risaulah, maksudnya insya-Allah kami menyediakan resource dan juga bantu apa ni toolkit yang sebaik mungkin untuk membantu. Jadi tak lagi terlepaskan begitu saja kan. Dan satu lagi dalam tempoh pelaksanaan amali nanti, sokongan masih berlaku secara berterusan, sama ada secara online ataupun secara bersemuka. Contohnya, insya-Allah Encik Zul dah mengadakan perjumpaan bersemuka dengan kumpulan Kuala Kansar. Untuk kok Kumpulan satu. Kuala Kansar, Ya, kok satu je. Kohort 1. Kohort 1 lah. Dengan Kohort 1 sedang dengan menyiapkan dengan apa apa ni? ni? Menyiapkan portfolio. Bukan InsyaAllah bukan pada keluarga saja, Acik. 25 hari bulan ni, saya, apa Zul dan juga Jun, dan juga Dr. Azhar, tak silap, kita akan uh, Taiping. berjumpa pula dengan peserta di Taiping. Jadi kami punya pergerakan begitulah. Jadi kita akan, kalau ada permintaan daripada para peserta, dia buat arrangement lah. You all kena buat arrangement lah. Buat Dr. Ji, arrangement. Puan Ko kalau dengar ni nanti jangan marah tu Puan Ko, sebab Puan Ko seorang je kat Kota Baru, jadi kami tak boleh pergi. Puangko kumpul yang dekat Kelantan, Yang yang kedua Kota besok, Timur. yang kedua besok kan pergi Tak Kelantan. marah. Tak marah Cik Zul. Saya selalu kontak Cik Zul, selalu ganggu Cik Zul. Tak apa, tak tahu salah yang tu. Sebab itu tadi Puan Ko kata dekat kawan-kawan kan, jangan stres ya. Maknanya Puan Ko dah lalui, tak stres. Dia pandai susun masa tu. Dengar semua kawan-kawan kod 2 ya, Puan Ko dah lalui tu. Terima kasih You Puan all, Ko. you all boleh je call antara kami untuk apa? Kalau tak Bantu. faham, mungkin dalam ni agak apa, ialah kali pertama dengar macam ni, macam puan aku kata jangan stress. Looking back all the assignment tu, rasa wow banyaknya. But once Tapi you saya tak. started, you can see lah the different what actually you have done. Sebenarnya ada dalam video-video tu bertindan, you know. Nanti dari situ kita keluarkan maklumat. Sebenarnya nanti you akan dapat lagi lah maklumat minggu depan agaknya kan. Cik Zul akan jelaskan. Kalau tak faham tu boleh tanya je. Personal antara berempat dengan Dr. Hadi. Tapi Dr. Hadi masih berkhidmat. Haji Mus, saya ke atau Dr. Nur Azhar, Cik Zul pun boleh je. Puan Ko dah contact Cik Zul ni. Personal. Okay. Okey, baik. Okey, Ji. Okey, saya ingat setakat tu perkongsian kita pada uh, sesi yang ke-18 kot. Sesi yang ke-18. Terima kasih kepada Cik Wani kalau dia masih lagi. Sebab dia kata tadi dia ada masalah talian internet di rumah. Jadi tak apalah, saya kata saya ambil alih sebagai Pautan tadi host. dia ada WhatsApp saya, Ji. Pautan dah bagi ya, pautan kehadiran. Pautan dah ada. Okey, baik, baik. Apa tu? Tadi kita pun mencecah juga hampir 100 orang peserta. Oh, ya ke? Dekat 90, 96, 97 begitulah. Okey, okey. Jadi tak apalah. Jadi dari segi siapa yang akan terpilih untuk proses pentadbiran untuk kohort yang kedua ni akan dimaklumkan. Kami akan maklumkan nanti dalam satu sesi khas lah yang kita akan buat. Kan kita tengok nanti, kita akan maklumkan dalam kumpulan WhatsApp kalau ada sesi-sesi khas yang akan kita lakukan, dan bahan-bahan kita akan mula kemaskinikan dalam portal LMS, Bimbingan Instructional. Okay. Jadi saya pun akan maklumkan jugalah dalam kumpulan WhatsApp itu pautan dan sebagainya yang berkaitan. Jadi kalau tak ada apa lagi, saya ingat setakat ini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi kuat semangat, ya, dan bertekadlah dengan kuat
untuk meneruskan journey ataupun perjalanan. Saya tak kata benda ni mudah, tapi insya-Allah boleh kita laksanakan dengan niat yang baik, untuk kita memberi sokongan kepada diri kita dan juga memberi sokongan kepada rakan-rakan kita yang lain. Saya teringat pesanan daripada Saidina Ali yang mengatakan, kalau saya menolong orang lain, sebenarnya dia kata saya menolong diri saya sendiri. Itu kata-kata Saidina Ali. Dia berkata kalau saya membantu orang lain ataupun menolong orang lain, dia kata sebenarnya saya menolong diri saya sendiri. Kan? Itu maksudnya bila kita membantu orang lain, sebenarnya kita melengkapkan diri kita supaya kita boleh membantu orang lain. Hanya orang yang mempunyai sesuatu saja yang boleh memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu perkara yang sangat asaslah dalam kehidupan kita ini. Jadi terima kasih banyak pada Encik Zul yang berkongsi pada malam ini, kepada rakan-rakan fasilitator, Puan Jun, mungkin Dr. Azhar dia ada hal kot malam ni. Tak dapat bersama, kepada semua rakan-rakan peserta. Saya masih tunggu lagi Puanku. Apa tu bahan-bahan merungkai daripada Puanku. Kalau ada bolehlah nanti kongsikan. Tengah usahakan doktor. Sekarang tengah sibuk sikit dengan kekangan sebab baru keluar result SPM kan, kita orang tengah analisis Betul lah. data. Saya faham. Tak apa, ambil, take your time. Kan? Nanti kita akan jadikan sebagai dan saya nak jadikan contoh untuk dikongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain. Jadi kalau itu pun amal jariah juga tu. Kan? Amal jariah tu Bangku. Amal jariah tu Bangku. Kalau Ya. kita punya bahan Faham tu kan? orang Bangku mesti faham gunakan, kan? kita dapat kebaikan untuk kebajikan untuk diri kita juga. Jadi untuk itu kita tangguhkanlah majlis kita setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Okay.